Kita rasa kita ditindas, kita rasa macam benda tak adil untuk kita. Kita mesti berani untuk cari reason untuk berdiri, defend diri kita dengan kita tahu Allah tu ada di belakang kita. Allah tu Al-Aziz yang akan membantu kita dalam hal-hal sebegini. Sama ada lepas tu jadi macam mana, itu bukan kerisauan kita. The moment kita dah let Allah, kan, kita dah luahkan kepada Allah dan kita berikan sepenuh pengharapan, sepenuh kepercayaan kepada Allah akan protect kita, kita tidak perlu risau apa yang jadi selepas itu. Kita harus berani. Dan kita belajar kalau kita tak salah di mata Allah, kalau tak ada benda yang kita buat salah, kenapa takut? Tapi kita nak mencari kekuatan, kan? Maka kekuatan tu kita cari daripada Allah Subhanahu Taala. Kekuatan tu kita minta daripada Allah, dan kekuatan tu kita tahu Allah itu jauh lebih kuat daripada semua yang cuba untuk menjatuhkan kita.